Okay guys, assalamualaikum. So hari ni aku ada satu projek kecil je. So ni aku punya kereta Honda Civic ya. So hari ni aku nak tukar ni cermin punya molding ni. Kalau kau tengok, nampak dah pecah-pecah. Sebab aku pakai yang tengah panas, so dia dah start pecah. Nak tukar ni dengan ni roof molding. Ni pun sama, dah pudar. So barang dia aku dah beli dekat Shopee. So untuk tingkap punya ada 4 batang. Dan yang ni roof molding lah. So tinggal nak pasang je. Harap-harap menjadi lah. Okay, so sekarang aku nak start untuk tingkap punya. So yang tingkapnya, mula-mula kau kena turunkan ni tingkap. Lepas tu kena tarik ni keluar. Aku try dulu. Okay, untuk tingkap ni kau kena cungkil sikit. Tolak ni atas. Lepas tu baru korang tarik. Okay, settle. Buat benda yang sama lah untuk 4 pintu, 4 tingkap. Ini yang lama yang memang dah reput. Okay, ni yang baru punya. So kau just selit je masuk. Ni ada dia punya clip lah. Dia selit masuk je. Lepas tu tekan-tekan sikit. So ni selepas pasang dah settle. Barulah cantik sikit. Ni sebelum, ni selepas, ni sebelum. Lepas tu sambunglah untuk yang lagi 3 punya tingkap. Okay guys, sekarang aku dah siap pasang. Okay, depan, belakang. Okay, kalau dah okay, boleh try buka tingkap lah. Untuk tingkap. Okay, ngam. So, tak ada masalah. So settle lah pemasangan window molding. Okay guys, sekarang aku nak tukar dia punya roof molding pula. Okay, so yang ni aku rasa simple je. Dia tarik dia punya ni ada clip macam ni. Aku tarik je sampai depan. Okay guys, kat sini dia ada dia punya clip. Korang kena tarik dia, lepas tu baru tarik. Okay. So dia punya longkang ni bersihkan sikit. Lepas tu baru kita pasang yang baru. So ni molding yang baru. Okay, so kita masukkan dekat dia punya clip kat sini. Depan, lepas tu belakang, depan. Lepas tu baru kita tolak getah ni masuk dalam. Untuk sebelah. So inilah dah settle pemasangan. So macam ni lah ya, dua belah. So kalau korang nak beli, nanti aku letak link Shopee. Okay, settle.